Di Ipoh adanya Hospital Raja Permaisuri Bainun. Bukan tu je, ada juga KPJ Ipoh, kemudian ada juga Pantai Ipoh dan juga adanya Uni KL yang fokus kepada perubatan. Jadi Ipoh ni aku boleh katakan sebagai bandar perubatan yang ada di Malaysia lah. Bukan tu saja, nak makan nasi ayam ni restoran Fuziah ni pun ada. Nak makan western, Menate pun ada. Tapi aku nak cadangkan korang, satu tempat kalau korang nak stay lama di Ipoh, korang nak duduk mana ni korang boleh duduk di Hotel Robin yang terletak di Ipoh. Nak bilik macam ala-ala rumah macam ni pun ada, jenis yang ada katil queen macam ni, dan tempat ni ada 2 bilik. Dua-dua ada katil queen, beraircon, ada TV, ada bilik air private masing-masing. Tu yang menarik dia. Jadi kalau korang ambil long term stay, akan dapat harga lebih murah daripada harga harian. Tambah kalau duduk Ipoh ni ada event apa-apa ni, ada bilik yang sesuai untuk 8 orang. So boleh duduk ramai-ramai dekat sini, ada aircon, ada TV, semua kelengkapan semua cukup lengkap. Mungkin ada family yang duduk dekat hospital, jadi nak stay lama sebab nak ziarah ataupun nak jaga family ni, boleh ambil bilik yang macam ni. Bilik queen pun ada juga. Tapi kalau ramai-ramai boleh ambil bilik ni lah, siap ada sofa lagi dan ada bilik air yang selesa. Harga untuk setiap bilik korang boleh tengok posting lepas, tapi kalau korang nak tinggal lama dekat sini, korang akan dapat special rate daripada Robin Hotel. Simple je, nak contact dorang, klik link di bio.